Langkawi UNESCO Global Geopark terdiri daripada masyarakat Melayu Kepulauan, di mana lebih daripada 90% masyarakatnya adalah masyarakat Melayu yang beragama Islam. Hari ini bersama-sama kita menyambut Aidil Adha, iaitu satu acara kemeriahan yang telah disambut sejak 1400 tahun yang lalu. Pagi tadi berlangsungnya aktiviti ibadah korban bagi menyambut Hari Raya Aidil Adha. Aktiviti ini dilaksanakan secara gotong royong oleh komuniti Kampung Kuala Temoyong. Ini adalah salah satu suasana aktiviti komuniti di Pulau Langkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini di Kampung Kuala Temoyong wakil daripada tuan rumah untuk buat korban. Semua kawan-kawan ni sebelum buat kerja lah untuk korban ni. Jadi selepas tu kita ada kek kenduri. Kita ucap terima kasih lah kepada tuan rumah kerana sudi menjemput kami untuk buat kerja untuk korban. Program akikah lazimnya akan dilakukan selepas 7 hari bayi dilahirkan untuk menunjukkan kesyukuran ibu bapa bayi tersebut. Program berendui adalah program mendodoikan bayi di dalam buaian serta diselingkan dengan selawat dan marhaban oleh masyarakat sekitar kampung ini. Lazimnya setiap lelaki Melayu yang beragama Islam di Langkawi akan berkhatan sebelum mereka mencecah umur akhir balik. Kemeriahan berkhatan ini akan diadakan di setiap kampung-kampung di Langkawi. Hari ini kita dapat menyaksikan salah seorang daripada penduduk kampung berkhatan di sini. Program-program sebegini adalah tonggak utama masyarakat Melayu Kepulauan di Langkawi. Dengan adanya Geopark, kemeriahan ini terserlah dengan kita semua mengembeling tenaga untuk memastikan budaya ini terus kekal di masyarakat Melayu Pulau Langkawi.